Okay, kita dah boleh sambung dah projek lajak kita. Macam itu hari korang tengok kan, aku dah ada P34 untuk letak dekat brake belakang ni. Tapi apa yang tak ada? Yang tak adanya bracket. Lepas tu disc ni korang cakap tak lawa lah bang, tak payahlah pakai disc ni. Depan tie loop takkan, belakang pakai disc biasa. Tak apa, kita buang, kita beli disc lain. So dekat aku sekarang, kita ada apa? Kita ada bracket P34 dari PPR Racing, okay? Dengan apa? Disc tie loop PPR Racing. Padu. Tu pun ada budak sibuk komen aku, bang, asal tak pakai disc ni? Tak senonoh korang ni. Basikal ni nanti budak-budak nak tengok. Kau bayangkan kalau disc tu corak pelik-pelik. Kau cakap aku bagi pengaruh buruk terhadap kanak-kanak pula. So kita pakai je disc tie loop yang ni untuk kita matching kan dengan yang berada depan ni. Kau tengok. Nampak? Kan sama tu. Cuma ni kecil sikit. Untuk bracket caliper ni aku order dua jenis. Satu yang memanjang macam ni. Yang dia ada ikat kat belakang tu kan. Kita nak tengok dulu ni. Mana yang lepas pakai. Lagi satu lagi yang jenis macam ni. Dia jenis macam gini punya duduk. Tapi tak tahu mana yang boleh custom masuk basikal. Kita try lah. Aku beli je dua senang standby. Kod yang ni boleh pakai, kita pakai. Paling-paling pun nanti kena lay sikit lah ni. Kat sini aku rasa kena lay sikit semua. Try tengok masuk batas sub semua. Ngam tak? Nak letak bawah ke nak letak atas? Korang agak-agak nanti yang bracket mana lepas pasang. Aku rasa yang ni lah. Yang ni macam tak tahulah. Yang ni nanti nak kena custom kat sini pula. Macam bracket ni kalau pakai dekat swing arm motor lepas. Tapi aku order je dua. Tengok mana yang lepas, yang mana senang pasang. Okay, tunggu untuk next part. Sas.